Assalamualaikum, jumpa lagi kita hari ni. Alamak, korang rindu kat Jebat ke? Jebat acah-acah famous. Orang kalau dia datang ni, memang dia famous lah. Pelak tu, kau ingat apa? Tahu? So bercakap tu cuba jangan ada dengki, hasad dengki dalam hati tu. Buruk benar perangai. Okey. Hari ni atas permintaan, pasal aku tengok anjing-anjing banduan perompak tu bukan main lagi mengeluarkan perangai bodoh masing-masing. Seolah-olah macam Tuhan hantar kat dia orang ni bagi emosi, bagi perasaan, bagi nafsu, otak tak bagi. La ilaha illallah, na'udzubillah. Okey. Banduan perompak ni, dia ni dikatakan terlibat dengan berpuluh siri rompakan dan menembak mati orang. Faham? Setiap kali dia menembak mati orang, dia akan melepaskan seorang untuk melarikan hasil rompakan. Dan kemudian pembahagian akan dibuat selepas kejadian. Ini merujuk pada dokumen rasmi. Okey. So aku bercakap ni aku ada bukti tak? Ada. Banduan perompak ni usahakan Jebat dia nak manipulate. Statement ketua polis negara pun dia pernah manipulate. Korang ni semua baru. Orang lama-lama tahu dia ni siapa. Jebat derhaka perang dengan dia bukan baru. 5 tahun dulu dah bantai dia sampai ranap lah. Kita berhenti hentam dia tu sebab kita kesian. Dengar kata dia terpaksa balik ke Keluang bela kambing lah, apalah semua. Anak dia matilah pula. Jadi kita pun kesian. Dah lah, biarlah kat dia. Dia nak sawan ke, dia nak meraban ke, meroyan, lantak kat dia. Malah nak layan akhir dia tu kan. Mai sini aku cerita. Kalau dah benar sangat, mai sini aku cerita. Aku bercerita tentang dia. Aku ada dokumen rasmi. Rujukan dia. Tahu? Aku tak buat akaun Facebook, bubur gambar Jebat, nama Jebat, lepas tu bubur kapal selam lah, bubur berdoza lah, bubur macam-macam. Ni Jebat menyamar. Aku tak kata, dia ni menyamar apa semua. Aku tak kata. Aku bukan macam dia. Pergi buat satu statement, buat typing sendiri, buat statement sendiri, lepas tu kata tu bukti. Setiap apa yang dia cakap tu, tak ada bukti. Dia lah bukti. Mana ada credibility dia untuk menjadi saksi ataupun bukti dia tu banduan perompak? Faham tak? Dan satu lagi korang nak tengok, pada usia dia macam tu, dalam keadaan jalan pun dah semput, sakit, dia berperang dengan orang ke? Itu menunjukkan dia ni mental dia rosak tau, orang tua ni. Dalam usia dia macam ni, dia mencetuskan banyak fitnah terhadap Jebat. Jebat Kopral Wataniah lah, Jebat menyamar kapten lah, Jebat macam-macam lah aku dengar. Kan? Tapi kalau korang pergi tanya kat dia, ni tuduhan ni semua mana buktinya? Tak ada bukti. Yang Jebat cakap tu dia ada bukti tau. Macam mana cerita ni? Dia merujuk pada dokumen rasmi kau tau. Aku yang susun dokumen dia, aku yang buat dokumen dia, aku yang susun semua. Nak pergi mana? Perdana Menteri, KDN, Peguam Negara, Hakim Negara, aku yang biantar tu semua. Jadi, kat mana yang aku tak tahu pasal dia? Sebab tu orang yang paling dia takut adalah aku. Jadi dah lama dia tak berani sebab dia tahu aku buka je mulut kalau dia mesti goyaknya. Sebab tu dia diam. Tapi bila berlaku misi Frotilla punya argument, dia masuk menempik. Dia bukan nak cerita pasal membela Frotilla. Dia nak masuk menempik, dia nak tarik berapa ramai bodoh boleh datang divert tengok cerita dia. Bermakna, dah tua bangka, hati busuk penuh dendam. Tak puas hati. Tapi tak boleh nak fight. Pasal apa dia tak boleh nak fight? Cakap nak saman Jebat, tak saman-saman. 5 tahun dia tak saman aku, kau tahu tak? Dia sembang lah dia nak saman. Saman apa? Faham tak? Dan setiap dokumen, kalau dah dibawa ke mahkamah untuk tuntutan saman, bermakna dah ada rekod dalam mahkamah.
Dan bila kes tu telah diputuskan, dokumen tu semua dah jadi public document. Mana ada sulit dah. Dia pernah buat tuntutan civil terhadap former Tan Sri KPN tu. Tapi dia tarik balik. Mana ada saman civil, dah saman tarik balik, lepas tu nak saman balik. Mana ada? So, kalau tanya kat dia, dia kata dia bukan nak saman. Dalam press conference, dia cakap minta review. Tapi bila keluar daripada press conference, dia jadi takut. Sebab apa? Merompak ni, kalau disabitkan bersalah, hukuman dia mati. Rompak senjata api kot. Jadi kalau review kan, buatnya betul, mahkamah kata, tersilap lah, kau sepatutnya dihukum mati. Tak menyesal. Sebab tu, dia tak nak review. Review tak nak. Saman civil tarik. Lepas tu dia nak apa sekarang? Fikir, pakai otak, faham. Cerita dia tu cerita dia. Buktinya mana? Jebat menyamar sebagai kapten. Dia yang buat statement register NGO tu semua, type nama aku kapten lah apa semua. Lepas tu dia kata aku buat. Aku memanglah orang panggil kapten. Dah aku ada lesen kapal terbang. Aku ada lesen pesawat terbang. Memanglah orang panggil kapten. Kan? Kalau aku kena EO masuk penjara jadi banduan, orang akan panggil aku banduan. Kalau aku masuk penjara kerana merompak, orang akan panggil aku banduan perompak. Tapi aku tak pernah masuk penjara. Aku clean. Aku tak ada rekod jenayah. Pergilah cek. Aku kapten apa, Korporal Wataniah. Pergilah cek. Sembang je. Itu beza dia. Dia cerita, dia manipulate, lepas tu dia kata aku buat. Dulu statement KPN, dia kata KPN nak tolong dia bawa kes dia pergi ke Peguam Negara. Last kali KPN banjung dia. KPN kata apa? Saya tak janji nak tolong dia. Saya sarankan kepada dia, kalau betul kamu ada bukti yang jelas kata kamu kena naya, buat tuntutan mengikut saluran yang betul. Bila tanya balik kat dia, kenapa kau cakap KPN macam tu? Oh, dia kata, sebenarnya bukan KPN yang cakap. Saya keluar daripada bilik KPN, ada seorang pegawai cakap kat saya, dia akan tolong saya. Mana pegawai tu? Tak ada. Tak kenal. Macam ni je dia pusing. Dalam versi KPN pun menceritakan, menampakkan dia ni kaki manipulate. Kan? Orang buat-buat semua, aku tak tahu. Tapi dia terlibat. Dia dikatakan terlibat. Sebab tu dia kena EO. EO mana dia bicara? Masa EO, habeas corpus tak buat. Lepas habis tempoh tahanan, keluar, buat tuntutan sivil, tarik. Sebab tu kalau tanya kat dia, mana keputusan kehakiman untuk kes sivil kau yang kau tarik tu? Tak ada, tak tahu. Lawyer hilang, lawyer mati lah, apalah semua. Lepas tu, tomah polis. Kononnya polis buat nanya dia. Kecam institusi kehakiman. Kononnya hakim cakap menang dapat arang, kalah dapat abu. Tanya kat dia, kau ada bukti ke tuduh hakim macam ni? Tak ada, dia cakap dalam bilik. Kepala bapak ada macam ni. Faham? So kau perasan tak? Apa yang dia buat tu semua dia buat. Dia buat akaun Facebook, buat nama Jebat, buat posting bodoh-bodoh tu semua. Ni Jebat buat. Dia buat pendaftaran JO, dia tarik nama Jebat macam tu, kapten lah apa semua. Ni Jebat menyamar. Tanya kat dia, ni macam mana kau nak buktikan ni semua? Saya lah bukti tu. Kepala bapak kau panduan IO, mana ada credibility untuk jadi bukti atau saksi? Faham? Kau kena fikir jauh. Tahu? Kenapa tak nak tukar ketumpat? Saya dapat maklumat ada arahan untuk bunuh saya di tempat. Arahkan UTK untuk tembak saya ke tempat. Kepala bapak dia. UTK reti tembak orang kat tempat je ke? Tukar tempat lain tak reti tembak. Semua cerita dia tak masuk otak. Lepas tu manipulate banyak. Dulu first jumpa kau pergi jelutong, dia kecam kawan dia. Lepas tu dia kata aku nak lagakan dia dengan kawan dia. Hari ni Kuizam pergi jumpa dia. Kuizam kata apa? Kes dia adalah kes dia dan kes saya adalah kes saya. Kes saya dengan dia berbeza. Dia dengan kes dia lah. Saya dengan kes saya. Dia dah mula nak manipulate lah. Dia nak kata Kuizam adalah saksi yang dia tak bersalah lah. Dia kena naik. Kuizam cakap lain, dia nak pusing cerita lain. Korang dengar betul-betul. Fikir pakai otak. Jadi, korang nampak tak kat sini? Manusia yang paling dia takut adalah Jebat derhaka. Kau tahu pasal apa?
Aku orang yang pertama terlibat dalam kes dia tu. Nak buat tuntutan tu. Aku yang terlibat. Tanya kat dia, siapa bawa dokumen dia pergi jumpa Perdana Menteri? Aku lah. Siapa bawa dokumen dia pergi jumpa Ketua Hakim Negara? Aku lah. Tapi dia mana boleh, dia nafikan. Tanya kat dia siapa yang pergi jumpa. Dokumen tunggal langgang terbalik. Buat malu aku dengan Ketua Hakim Negara je. Sebab tu dokumen dia semua orang tak layan. Jadi bila aku tangkap, kena tangkap dengan Bukit Aman, pasal bergaduh dengan Ketua Polis Negara masa tu, bukan nak siasat kes bergaduh dengan Ketua Polis sangat. Inilah nak buka cerita dia ni. Abang tahu mana polis buat naya dia bang? Sampai abang kecam-kecam PDRM ni. Aku dengar cerita dia lah. Dokumen dia semua aku baca bang. Abang dengar cerita dia je bang. Cerita kami abang tak nak dengar ke? Mungkin abang cakap ke? Jadi sama macam korang ni lah. Dia dengar cerita dia je. Cerita polis tak nak dengar. Pergi jumpa SB ke Bukit Aman tu tanya. Nak buat EO kat orang ni apa? Niat senang ke? Daripada peringkat daerah sampai peringkat negeri. Negeri nak pergi Bukit Aman nak pergi Menteri Dalam Negeri. Ni semua nak kena pakat tau. Kalau nak buat naya orang. Ha? Laporan SB tu semua nak kena pakat tau. So banduan perompak ni sudah-sudahlah. Banduan. Kau tak penat ke? Ha? Kau tahu tak umur kau tu umur nak masuk kubur tu. Kau nak habiskan hidup kau dengan menipu masyarakat semua dengan cerita sedih kau ni ke? Dan kau nak ada dosa dengan jebat sampai masuk dalam kubur ke duk pindah jebat ni? Bila aku bantai dia pakai dokumen rasmi, merujuk pada statement rasmi KPN, dia kata, oh jebat tak boleh tunjuk tu semua. Itu semua sulit. Sulit kepala bapak dia apa dia bagi merata dokumen tu. Satu. Yang kedua, dokumen dah pernah masuk mahkamah. Kalau dah diputuskan, dokumen tu dah jadi public dokumen. Yang bukan public dokumen, tak boleh didedahkan. Tu perangai dia yang keluar balai tunjuk kertas report. Kertas report tu belum jadi public dokumen. Baru report. IO belum classifiedkan lagi kes tu, NFA ke apa ke, kau pergi dedah macam tu. Itu kalau ikut tu salah tu. Tapi ramai orang buat. Pasal apa tak kena tangkap? Pasal IO punya IP kalau dia duduk kat meja tinggi daripada kepala dia, dia malas nak ambil tahu kes tu. Kes macam tu dia malas ambil tahu. Tapi kalau betul ada arahan suruh ambil tindakan, ada seksyen ada kesalahan tu. Pergi dedah kertas report. Dalam keadaan siasatan belum selesai. Faham? Jadi korang dengarlah cerita banduan tu. Tapi aku minta korang pergi tanya dia. Satu bukti kami nak. Dia Korporat Wataniah. Aku nak bukti rasmi daripada kementerian menunjukkan dia Korporat Wataniah. Satu bukti rasmi menunjukkan dia menyamar sebagai kapten. Aku nak. Sebab dia boleh tunjuk dia ada lesen penerbangan. Memang warasnya, logiknya orang panggil dia kapten. Macam mana kau nak cabar yang ni? Aku bukan Korporat Wataniah. Aku St. John Ambulance punya driver. Kan? Mengikut cerita mimpi lah. Dan pengakap. Sebab itulah aku jaga Perdana Menteri. Aku pernah jaga Menteri, jaga Perdana Menteri, pernah jaga istana apa semua. Sebab aku kan pengakap. Kan? Lepas tu tanya kat dia. Kau duk cerita jebat ni, penipu lah jebat ni, tak ada apalah jebat ni. Bukan sesiapa lah apalah semua. Saya lah hero yang sebenar. Tanya kat dia. Kau duk kecam-kecam jebat, kau duk fitnah-fitnah jebat, duk cuba menjatuhkan reputasi jebat. Tanya kat dia, kau ni siapa? Oh, aku banduan EO perompak. Faham? So siapa lebih payah? Kau lah lebih payah. Pasal apa? Jebat mana ada rekod jenayah? I'm clean. Pergi check. Setiap benda yang kita cakap mesti ada bukti. Rasmi. Bukannya kita pergi buat cerita, kita pergi buat bukti. Tu nama dia create alibi. Tak terpakai, kau tahu. Mana ada EO kena bicara kat mahkamah? Dia kena EO. Lepas tu korang kata, oh, kenapa tak bicarakan dia kalau dia bersalah? Dia EO. Mana dia bicara? EO ni untuk penjenayah yang licik menyembunyikan bukti dan licik manipulasikan jenayah tu.
Kau tak nampak perangai dia daripada dulu. Kalau kita tengok versi KPN, dia kaki mana boleh. Oh, dia pergi rompak, apa kena-kena dengan saya. Tapi dalam versi KPN bagi tahu, melarikan hasil rompakan dan kemudian share dengan dia. Lebih kurang gitulah kan. Jadi kat mana dia nak cabar aku ni? Cabar guna anjing-anjing bodoh yang tak reti ni boleh lah. Kan? Cabar aku kat mahkamah. Berani kalau suruh banduan tu saman kau kat mahkamah. Aku bawa sebeban dokumen yang aku persoalkan dekat mahkamah. Kalau betul dia kena nanya, ni dokumen ni semua nak campak mana ni? Statement rasmi kerajaan, PDRM, Ketua Polis Negara, Menteri Dalam Negeri, ni semua nak campak mana ni dokumen ni? Bukan aku cakap, korang yang cakap. Faham tak ni, bodoh-bodoh ni? Sebab tu aku gelak-gelak je tengok cerita si banduan perompak ni. Kerja dia nak manipulate je. Nak bagi orang pandang dia tu kesian. Padahal, kalau tengok pada dokumen kes dia, bunuh orang lah, berompak lah apa semua. Semua berlakon ni. Kau tengok dia hari ni sembang. Simpan janggut. Sembang, saya tak nanya. Tunjuklah gambar pergi dakwah lah, pergi 44 hari lah apa semua. Tapi bila dia buka mulut, dia buat aib orang, dia aibkan orang, dia fitnah orang, dia tomah orang. Dia ni orang baik-baik ke? Dia ni orang baik-baik ke? Menangis anak dia yang mati tu hari, duduk dalam kubur tengok bodoh bapak macam ni. Orang umur-umur macam dia tu tak layan dah benda ni. Fikir kat sana ni, nak balik ke kubur ni, balik ke akhirat ni, nak fikir macam mana. Sibuk dengan hal dunia. Oh, nak bersihkan nama. Tak boleh bersih nama kau tu. Lama sangat. 20 tahun lebih punya kes. Minta apa? Minta keadilan. Kau punya IO kes Wahab tu pun dah nyanyuk dah kau tu. Aku dah bercakap dengan IO kes dia. Aku dah bercakap dengan former Tan Sri KPN Rahim Noor tu. Aku dah bercakap dengan dia orang ni semua. Faham tak ni? So teruskan tomah Jebat. Jebat makin popular. Teruskan buat berita-berita sensasi tentang Jebat. YouTube makin popular. Yang bodoh kau orang. Silap langkah. Si banduan memerang tak ada apa. Dia manipulate. Dia duduk belakang. Dia tolak kau pergi depan. Pergi bantai Jebat. Silap langkah. Kau kena dengan Jebat. Dia tak ada apa-apa. Ni taktik yang dia buat daripada dulu lagi sampai hari ni. Faham? Tembak orang sampai beratus-ratus orang mati apa semua pakai pistol. Kepala bapak dia pakai pistol water bodoh tu tembak orang sampai beratus macam tu. Berapa siri rompakan tu? Berapa siri operasi bantai penjenayah tu? Pistol mana boleh tembak jauh-jauh? Paling jauh 40 meter. Itu pun depends jenis pistol. Dia tembak semua pakai pistol. Mana dia pakai rifle pun. Maknanya dia tembak dekat-dekat. Yang mana penjenayah tengok dia tak lari. Kalau dah kau boleh tembak dekat-dekat ni semua 100 tu semua tembak pakai pistol. Yang mana kau pergi pun orang tak lari. Orang tunggu tengok kau. Halo beranda macam tu. Bang. Oh, berjaya menumpaskan kepala bapak kau. Yang kau tembak tu semua kawan kau lah. Yang boleh tembak dekat-dekat ni kawan kita je. Mana boleh tembak penjenayah. Tu. Ni contoh lagi satu. Dalam hotel ada penjenayah bawa M16 lah, bom tangan lah, apalah semua macam-macam senjata bahaya. Kau duduk kat balai tengah standby dekat bahagian jenayah. Dapat maklumat macam ni, kau pergi kat Amra tu, kau ambil apa? Ambil pistol bodoh Walter tu pergi. Pakai baju pagoda. Agak-agak lah nak sembang pun. Macam lah kita ni bodoh sangat. Tahu? So, banduan perompak ni bukan level aku. Pengetahuan aku lebih banyak daripada dia kalau tentang ops ni, tahu? Tahu? Dia acah hero boleh lah. So, hidup berakal, mati jangan berantu. Korang nak fikir-fikir, nak taksub, nak jadikan diri korang manusia yang Allah hantar kat dunia seolah-olah macam tak ada otak untuk menilai. Teruskan. Sikit tak menjejaskan Jebat derhaka. Faham? Kalau dengan fitnah dan tomahan dia ni aku boleh tumbang, 4 tahun lepas aku dah tumbang lah. Cerita yang dia bangkitkan sekarang ni adalah cerita lama yang dia dah buat dah dulu. Cuma kami ni, grup-grup kami ni bagi peluang kat dia. So kami diam, malas nak layan dia. Kesian. Tapi kalau dia nak sangat dan dia gagal menjaga anjing-anjing peliharaan dia yang bodoh-bodoh ni, kita boleh je bantai dia. Berapa banyak akaun fake yang dia buat sendiri.
Kononnya itu adalah follower dia yang mengentam jebat, penyokong dia, padahal tu dia. Faham? So, kalau tak puas hati, suruh banduan perompak ni saman aku. Jangan duduk sembang nak saman, tak saman. Saman lah. Senang aku cari balik orang-orang yang mengeluarkan dokumen dia tu semua tu, suruh bawa pergi mahkamah. Jawab sekali. Sebab tak ada kesalahan kalau kau ada fakta, ada bukti, ada asas, ada dokumen rasmi. Cerita apa pun kalau ada rujukan tak salah. Cerita dia tentang aku tu ada rujukan ke? Rasmi ada. Daripada dia cakap aku kau perawatania, lagi baik dia cakap aku pernah liwat bini dia, lagi bagus. So, fikir-fikirkan, hidup berakal, mati jangan berantu, jangan asyik kena tipu dengan orang. Di mana orang tabur gandum, di situlah kau nak berkerumun. Bila gandum habis, kau orang bersepah masing-masing. Itulah budaya pemikiran dan kehidupan bangsa kita yang dah lama diambil kesempatan oleh orang politik untuk bodohkan. Faham? So, fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam.